Maksudnya dalam tempoh waktu duha tu ibu-ibu, kita disunatkan untuk sembahyang duha. Melainkan disunatkan untuk kita solat qada pun boleh. Kemudian kalau solat duha pada waktunya sahaja, tak boleh dibuat pada waktu lain. Okey, kemudian maka waktumu yang lebih dari itu ada 4 keadaan. Yang pertama, yang paling utama apabila engkau gunakan waktumu untuk menuntut ilmu agama. Tajuk kita khusus hari ini iaitu adab ketiga fajar Adab ketiga fajar. Kita tak habis lagi cerita adab kita bila kita bangun. Lepas tu apa kita nak buat waktu pagi, apa kita nak buat selepas subuh. Sehinggalah terbit matahari. Baik, Masya Allah, Imam Al-Ghazali seorang ulama yang terkenal dengan ulama sufi. Ulama yang sangat menjaga tentang hati. Ulama yang sangat menekankan tentang bimbingan hati. Lalu banyak kitab-kitab yang dikarang oleh beliau, antaranya kitab Bidayatul Hidayah, kitab Ihya Ulumuddin, untuk mengajarkan kepada sahabat-sahabatnya, terutamanya kitalah penuntut-penuntut ilmu, untuk berusaha menjaga hati. Kemudian disebut di dalam kitab ini, sikit lagi nak habis dah dengan tajuk tu. Allahumma salli ala Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Banyak di antara kalimah-kalimah ayat-ayat Al-Quran yang diberikan contoh untuk kita baca ulang-ulang pada waktu pagi. Kan? Masya Allah, terlalu banyak. Dan dia terpulang kepada kita sendiri. Nak baca apa? Kalau kita rasa tak ingat yang lepas, pengajian yang lepas, kita tengok banyak sangat doa-doa, zikir-zikir yang disarankan untuk kita bacakan. Tapi ibu terpulang, mana yang kita rasa sera dengan hati kita? Kita rasa meresap. Apa maksud meresap? Kalau sera ni maksud dia meresap. Dia apa maksud meresap? Masuk ke dalam jiwa. Kita rasa lazat, kita rasa seronok, kita rasa bila kita baca amalan-amalan ini, surah-surah ini, zikir-zikir yang diberi pilihan ini, kita rasa Masya Allah, makin tenang, makin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sebut apa? Fa inna dzikra, maka sesungguhnya zikir, peringatan itu yang mengingatkan kamu kepada Allah, tanfa'ul mu'minin, akan memberi manfaat kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara doanya lagi, a'udzu billahi samii'al 'aliim minasyaitonir rajim. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Ini doa ni sangat bagus ya, Ibu. Kalau tak nak baca dalam semayang pun boleh, kita baca lepas semayang boleh, bila-bila masa sahaja. Sebab apa? Aku berlindung denganmu ya Allah daripada. Tapi biasa kita sebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kita panggil ta'awuz. Aku berlindung denganmu daripada syaitan yang direjam. Tapi dalam doa ni ta'awuz dia khususkan sikit. Khususkan apa? Aku berlindung denganmu ya Allah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Apa maksud Maha mendengar? Dia Maha mendengar segala rintihan hati-hati hamba-hambanya, walaupun di dalam hati. Bukan sahaja hamba-hambanya menadah tangan berdoa, dikeluarkan dengan suara yang perlahan ataupun suara yang kuat. Tapi didoakan dalam hati pun Allah Maha mendengar. Al-Alim, Maha mengetahui. Kita minta sungguh-sungguh dengan Allah, aku berlindung denganmu ya Allah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui daripada syaitan yang direjam. Syaitan ni apa maksud dia? Sifat yang sangat kejam, yang sangat zalim, berjanji dengan Allah untuk menyesatkan hamba-hamba yang beriman supaya kufur kepada Allah, supaya sentiasa ada keraguan dalam hatinya, supaya tidak percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita sambung sikit lagi. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin. Wahai Tuhanku, aku berlindung denganmu ya Allah daripada bisikan-bisikan syaitan. Sebab sifat syaitan ni alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang mewaswaskan dalam hati manusia. Itu sifat waswas tu kita ambil yuwaswisu, yang mewaswaskan dalam hati manusia. Sebab apa syaitan ni dia waswaskan dalam hati manusia? Sebab apa dia tak waswas dekat telinga, tak bisik-bisik dekat telinga, tak bisik-bisik dalam kepala, tak bisik tempat lain, tapi dia bisikkan dalam hati manusia.
Sebab apa? Hati boleh berubah. Betul lah tu, hati ni sentiasa berubah. Hati bersifat dia berbolak-balik. Dan kepercayaan kita kepada Allah itu tempatnya dalam hati. Jadi dia akan kacau tempat asal manusia beriman kepada Allah. Kat mana? Dalam hati lah. Sebab tu kalau kita nak jadi orang beriman, kalau hanya kita sebut mengucap dua kalimah syahadah di mulut, kita tak tasdiq. Apa maksud at-tasdiq? At-tasdiqu fil qalbi. Syarat mengucap dua kalimah syahadah, kita ucap dua kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita tidak sertakan at-tasdiqu bil qalbi. Kita benarkan, kita jujurkan, kita amanah dengan apa yang kita ucap tadi dalam hati, maka takkan sempurna syahadah. Jadi kepercayaan, keyakinan kita, keimanan kita kepada Allah itu ada di hati. Sebab tu dia kacau dekat hati. Syaitan dia kacau di hati. Jadi kita minta dengan Allah, ya Allah, aku berlindung denganmu ya Allah daripada bisikan syaitan, wa a'udzubika rabbi, dan aku berlindung denganmu ya Allah an yahdurun, daripada dihadir kepadaku. Dia tu memang setiap masa datang kepada kita. Tapi kita sebagai hamba, hak kita mohon dengan Allah perlindungan setiap masa daripada dia bisik-bisik, daripada dia hadir, daripada gangguan dia. Nak supaya kita ni menjadi orang yang sentiasa ada keraguan, orang yang berputus asa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, bila kita cerita tentang adab ketika waktu pagi ni, fajar, adab ketika fajar, kalau kita tengok ya, surah Al-Fajr, wal fajr walayalin ashr. Lepas tu Allah bersumpah pada ayat ini permulaannya dengan Al-Fajr. Apa maksud fajar? Waktu fajar, waktu pagi. Waktu pagi ni adalah yang dimaksudkan kat sini adalah waktu subuh. Tapi ada lagi waktu yang terbaik sebelum waktu subuh. Allah nak bagi tahu waktu fajar. Kenapa Allah bersumpah dengan waktu fajar? Allah bersumpah dengan makhluk. Wadduha, makhluk Allah waktu duha. Wal fajar, sebelum masuk waktu duha, ada waktu fajar dulu. Allah bersumpah, Allah nak bagi tahu, Masya Allah, luar biasa pada waktu yang Allah sumpahkan ini. Kerana keberkatan itu ada pada waktu subuh. Dan ibu-ibu, sebelum kita melakukan ibadah selepas subuh, apa perkara yang perlu kita kena buat sebelum subuh? Sebelum subuh. Okey. Dalam kitab ini mana saya? Saya tak bawa kitab ni. Kalau dalam kitab Qiyamul Lail wa Asrarihi, iaitu rahsia-rahsia. Ada depan saya ni. Okey, Qiyamul Lail wa Asrarihi, ada 6 perkara yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni kitab ni saya tunjuk ni saya beli kat Syria dulu. Biasa kadang saya sebut hari ni, saya teringat saya nak bawa. Dan sama juga hari ni saya bawa kitab asal Maraqil Abudiyah ni. Kitab ni, kitab bahasa Arab ni. Waktu Masya Allah ibu-ibu, kitab ni, bila saya baca kitab ni, satu amanah. Sebab satu ketiga saya duduk kat Syria dulu, saya diuji dengan kegagalan. Saya nak share kepada ibu-ibu. Saya pernah gagal. Bila saya gagal, saya teringat seorang senior saya, dia kata, apa permulaan langkah kamu keluar daripada rumah, nak naik flight? Kalau kamu niat nak belajar, kamu akan dapat belajar. Tapi kalau kamu niat nak main, kamu akan main. Saya jumpa kat sana, ramai budak-budak pergi main. Mak ayah tak tahu, anak-anak pergi main kat sana. Tapi bila saya pergi kat sana, saya ni, aku nak belajar ya Allah, tapi Allah uji saya dengan kegagalan. Masa tu juga saya diuji dengan sakit. Tapi hakikatnya ibu-ibu, bila saya balik Malaysia, rupanya kegagalan itulah yang mendidik jiwa saya supaya jadi orang kental. Sebab saya nak menanggung tanggungjawab yang sangat besar kat Malaysia. Antaranya tanggungjawab dakwah. Dan pada ketiga itu datang seorang syekh. Syekh saya yang mengajar kitab ini. Sebab orang kata tanah Bumi Syam ni tanah yang berkat. Apa yang terkeluar daripada hati kita pun, yang kita kata apa dia, terkeluar daripada mulut, apa yang kita doa, apa yang terlintas dalam hati, akan jadi betul. Tanah berkat. Lepas tu ibu datang seorang syekh saya masa tu dekat waktu maghrib. Dia ni adalah seorang imam dekat satu surau dekat kawasan rumah saya. Lepas tu tanya, kamu ni belajar Malaysia, kamu nak tak belajar? Talaqi ni kita menadah kitab. Ibu, bagi saya itu adalah satu rezeki yang sangat luar biasa. Talaqi kitab ni bukan senang, tak sama kita belajar dalam kelas. Lepas tu saya cakap kat dia, saya nak belajar. Dia bawa saya pergi rumah, saya tak pergi seorang lah. Saya bawa dengan sahabat-sahabat saya yang lain. Dan dia ada isteri dia. Setiap kali saya pergi belajar waktu pagi, waktu yang sangat menguji keimanan.
Waktu pagi, bayangkan lepas maghrib pukul berapa? Pukul 4. Kalau waktu subuh tu, ibu-ibu kalau musim sejuk tu, malam tu panjang. Pukul 4 pagi tu dah subuh. Lepas tu kalau boleh kita nak tidur saja. Tapi lepas subuh tu lah waktu kita mulazamah, kadang-kadang musim panas kan. Saya bawa sahabat saya pergi dan inilah buku yang dicadangkan. Sebab tu bila orang minta saya mengajar tasawuf, saya bawa amanah daripada kitab syekh saya sendiri. Nama syekh saya Yusuf Al-Farih almarhum. Yusuf Farih. Dia cadangkan kitab ini sangat azim, sangat bagus. Dia merangkumi ilmu fiqh dan juga ilmu tasawuf. Bila kita nak melakukan ibadah kepada Allah, tanda pengabdian kita sebagai seorang hamba tidak lengkap kalau kita tak ada ilmu fardu ain. Tidak lengkap kalau kita tak didik jiwa kita dengan didikan-didikan rohani, iaitu daripada penyakit riak, penyakit sombong, ujub dan sebagainya. Jadi Masya Allah, setiap kali kita belajar ni, doakanlah juga untuk arwah syekh saya. Banyak jasa dia untuk memberikan ilmu kepada saya dan seterusnya saya kongsikan kepada ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, di dalam kitab ini juga saya pun beli. Saya ni sebenarnya hobi. Kalau orang tanya saya apa hadiah yang paling saya suka buku. Dan kalau ada pesta buku, memang saya akan beli kitab. Memang saya akan beli buku. Sebab saya tahu saya dimanfaatkan. Dan dalam kitab ni, ibu, bila saya cari Qiyamul Lail wa Asrarihi, iaitu rahsia-rahsia pada waktu malam. Jadi kita tak cerita lagi pada waktu fajar. Ini kita nak cerita pada waktu malam sebelum masuk waktu fajar. Ada 5 perkara yang Nabi buat. Kalau dalam tajuk kitab ni, Mahyal Umurul Mustahab. Apa itu perkara-perkara yang sangat digalakkan fi'luha? Bila mana kita lakukannya waktu tahajud, ketika mana waktu tahajud. Kita fahamlah tahajud ni sebelum masuk waktu subuh kan. Ada 6 perkara. Yang pertama, isti'malus siwak. Gunakanlah siwak. Bersugi. Kemudian disebut dalam kitab ini, An Sayyidina Huzaifah radhiyallahu anhu, daripada Sayyidina Huzaifah, dia telah menceritakan anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza qama litahajjud, apabila dia bangun untuk melakukan ibadah tahajud minal lail, pada waktu malam, kemudian dia akan menggosokkan giginya dengan menggunakan siwak. Itu kelebihan yang pertama. Yang kedua, ad-du'a. Nabi akan ambil manfaat untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa taala kullu lailah idza ila sama'id dunya hina yabqa thulutsal lail al-akhir." Kemudian Rasulullah kata apa dia? Tuhan kita, Tuhan kami akan turun setiap malam ke langit dunia ketika mana 1/3 malam yang terakhir. 1/3 malam yang terakhir tu pukul berapa agak-agak? Pukul 4, pukul 5 lah lebih kurang Okey, sebabnya waktu tahajud ni ibu ada disebut dalam surah Al-Muzammil. Dalam surah Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil qumul lail. Dengar tak ayat tu? Wahai orang-orang yang berjaga malam, bangunlah walaupun tak banyak. Walaupun tak boleh bangun pukul 4 pagi. Wahai orang-orang yang berselimut, ya ayyuhal muzammil. Allah khususkan dalam ayat ni, ya ayyuhal muzammil, wahai orang-orang yang berselimut, qumil lail. Ini perintah daripada Allah. Qumil lail, dia tak wajib. Tapi Allah bagi saranan, qumil lail illa qalila. Bangunlah untuk sembahyang di malam hari. Allah sebut perkataan al-muzammil, orang yang berselimut. Maksudnya apa kat sini? Orang yang berselimut. Orang tidur juga. Tapi bila berselimut, orang yang tengah lena tidur. Kalau kita tidur ibu-ibu kan, tengah sejuk, kita akan selimut. Tidur dalam aircon. Kalau kita tak tidur dalam aircon, kita takkan tidur dengan lena. Sebab terganggu disebabkan sejuk tadi. Tapi bila kita ambil selimut, dia menghangatkan lagi badan kita, menandakan kita tengah seronok tidur. Tengah lena tidur. Allah kata, wahai orang yang tengah berselimut, hendaklah kamu bangun sembahyang pada malam hari. Allah kata apa? Nisfahu awin qus minhu qalilah. Allah kata, iaitu 1/2 atau kurangilah dari 1/2 itu sedikit. Tak boleh nak bangun pukul 2 pagi, bangunlah pukul 3 pagi. Tak boleh bangun 3 pagi, bangun 4 pagi. Tak boleh 4 pagi, 5 pagi. Tak boleh 5 pagi, 5:30.
tak boleh. Bangunlah walaupun 2 rakaat sebelum masuk waktu subuh. Okay, jelas Allah tak wajibkan, tapi Allah nak bagi tahu banyak sangat kelebihan orang yang bangun pada waktu malam. Dan bila mana kita bangun pada waktu malam, 6 perkara inilah yang dilakukan oleh Nabi SAW dan menjadi galakan motivasi kepada kita untuk kita ambil keberkatan pada waktu malam. Yang pertama tadi, Nabi akan menggunakan siwak. Bersugi dulu. Yang kedua, Nabi akan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana Nabi sebut dalam satu hadis, Allah Subhanahu Wa Taala turun ke langit dunia ketika mana bakinya 1/3 malam yang terakhir. Kemudian yaqulu, Allah Subhanahu Wa Taala ada sebut ni hadis kursi antaranya, may yad'uni fa astajib lahu. Fa'astajibu lahu. Sesiapa yang berdoa kepadaku, maka akan aku perkenankan doanya. Man yas'alani fa'atihi. Sesiapa yang meminta sesuatu hajat kepadaku, fa'atihi. Maknanya bila dia minta, aku akan bagi. Maknanya kalau kita tak minta, Allah tak bagi. Kemudian, wa man yastaghfirani, sesiapa yang memohon keampunan kepadaku, faghfir lahu, maka akan aku berikan pengampunan kepadanya. Inilah 3 perkara yang Allah akan berikan ketika mana Allah turun ke langit dunia melihat hamba-hambanya menadah tangan meminta 3 perkara yang tidak akan dapat pada waktu lain. Sebab tu Allah kata apa? Bangunlah pada waktu malam. Allah sebut juga dalam surah yang lain. Allah kata, bila kamu bangun pada waktu malam ini, jadikan dia sebagai amalan tambahan. Dalam buku ni sebenarnya banyak disebut tentang kelebihan pada waktu malam. Allah sebut antaranya, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Iaitu, bangunlah pada sebahagian dari waktu malam serta kerjakannya sembahyang tahajud padanya sebagai sembahyang tambahan bagimu. Tambahan. Sebagai solat ibadah tambahan bagimu, semoga Tuhanmu membangkit dan menempat kamu pada hari akhirat di tempat yang terpuji. Nak dapat tempat yang terpuji ni, ibu-ibu, Masya Allah, perlukan kepada pengorbanan. Antaranya yang kita minta setiap hari dalam solat, duduk antara 2 sujud. Apa yang kita minta? Rabbi ghafirli, wahai Tuhanku, ampunilah dosaku. Rabbi ghafirli warhamni, rahmatilah aku. Apa maksud rahmat kat sini? Bagi kasih sayangmu, ya Allah. Kasih sayang dalam bentuk bagaimana? Kasih sayang. Kasih sayang. Kalau Allah bagi ujian tu, biarlah yang mendekatkan kita kepada Allah. Sebab di antara bentuk kasih sayang Allah adalah melalui ujian. Bagaimana kita nak tahu suatu ujian tu adalah bala ataupun ujian daripada Allah ataupun musibah? Ujian ini setiap kali Allah bagi ujian, dia akan buka hati kita, menyentuh hati kita, penyesalan akan dosa-dosa yang kita buat. Lalu kita kembali kepada Allah. Inilah yang disebut oleh Yusuf Al-Qaradawi, hikmah di sebalik ujian adalah Allah nak kita kembali. Apa maksud kembali? Taubat kepada Allah. Kita kembali kepada Allah seperti asal usul kita, suci daripada dosa, dalam keadaan seperti kain putih, langsung tak ada cacat cela dosa. Kemudian antaranya lagi, di antara tanda musibah adalah bila datang musibah, dia membuatkan kita lagi lalai daripada Allah Ta'ala, lagi jauh daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi di antara tanda kasih sayang Allah ialah Allah bagi kita sihat, Allah bagi kita sakit, tapi biarlah dalam rahmat kasih sayang Allah. Kemudian wajiburni, apa maksud wajiburni? Tutupkanlah aibku, ya Allah. Nama pun seorang hamba tak sempurna, banyak kekurangan. Bila banyak kekurangan, maka banyaklah aib-aib yang kita buat. Banyaklah kesalahan-kesalahan yang kita buat. Kemudian, warfa'ni, ya Allah, angkatkan darjat aku, ya Allah. Kita mohon setiap kali kita sembahyang. Berapa kali kita minta setiap hari? 4. Solat maghrib 3, solat isyak 4 rakaat, solat Zuhur 17. Macam baca surah Al-Fatihah. Kita minta setiap kali kita solat waktu duduk antara 2 sujud itu, ya Allah, angkatkan darjat aku. Kita nak tak Allah angkat darjat? Nak. Para Nabi walaupun dia maksum, tapi Allah angkat darjat mereka antaranya dengan bagi ujian. Pelbagai ujian. Bila kita minta dengan Allah, ya Allah, angkatkan darjat aku.
Seperti orang yang diangkat darjat ibu-ibu. Jadi gelaran datuk, datik. Sebab apa diberi gelaran tadi? Dia diangkat darjat sebab apa? Banyak pengorbanan yang dia buat. Antaranya apa pengorbanan? Dia duduk dengan masyarakat, dia tolong orang, dia bantu orang. Maknanya dia buat satu kesusahan. Pengorbanan yang orang lain tak boleh nak buat. Pengorbanan itu dia memerlukan kepada kekuatan dalaman, iaitu melawan hawa nafsu. Melawan hawa nafsu. Saya nak cerita ibu-ibu, saya sekarang ni ada seorang anak buah saya. Kalau orang kampung panggil anak saudara, dia ni anak sulung. Masya Allah, ibu dia cakap apa? Kakak saya sendiri dia kata, anak sulung saya ni tak buat perangai daripada kecil, Alhamdulillah. Tapi Allah uji dia dalam keluarga ni ada ujian yang lain. Tapi Allah bagi anak yang penyejuk mata. Sekarang ni dia duduk dengan saya. Dia bekerja, baru lagi dapat kerja. Dia ada masuk satu pertandingan Muay Thai. Pernah dengar Muay Thai? Dan dia adalah antara wakil Malaysia. Banyak kali dapat. Ini bukan untuk riak. Cuma saya nak cerita. Masya Allah, bayangkan budak muda umur 20-an. Umur 20-an. Macam mana dia ada kekuatan yang luar biasa Allah bagi kepada dia. Dan setiap kali buat persembahan, Alhamdulillah dia dapat kemenangan. Wakil Malaysia, ibu-ibu. Bertanding dekat Thailand, tempat lain. Sejak dia duduk dengan saya tengok macam mana cara hidup dia. Sampaikan saya cakap kat suami, bang, suruh dia duduk dengan kita lah, bang. Sebab apa? Nak suruh dia kawan dengan anak saya yang sulung dengan yang kedua. Sebab anak saya tu anak lelaki. Dia kena ada kawan, support. Apa yang saya nampak ibu-ibu? Penuh dengan disiplin. Tak boleh makan makanan yang tak elok. Lagi kalau ada pertandingan. Setiap pagi bangun awal subuh. Walaupun dia ni bukan bidang agama. Kita nak cerita disiplin dia. Saya tak tahulah dia bangun mungkin sebelum subuh. Kita tak tahu. Tapi bangun awal subuh. Lepas tu pagi-pagi ni. Pergi pusing ke taman tu. Pergi jogging. Petang pula pergi jogging lepas balik kerja. Malam pula pergi latihan. Tak boleh merokok, tak boleh vape ni orang yang masuk ni. Kalau dekat pertandingan kena makan karbo, kena makan makanan yang macam protein, tak boleh makan makanan berat, tak boleh makan makanan yang bergula, makanan yang berlemak, tak boleh. Tapi saya tengok itulah pengorbanan. Pengorbanan dia apa? Dia melawan daripada makan makanan yang ikut mulut, ikut sedap mulut nak makan. Dia korbankan masa tidur dia. Ketiga orang-orang sama umur dengan dia sedap tidur tengah lena. Tapi itu kita nak kata ibu-ibu, bila kita nak angkat darjat, diangkat darjat, makna kita perlu kepada pengorbanan. Sebab tu disebut dalam hadis Nabi SAW, Al-muhajiru man hajara su'. Orang yang betul-betul berhijrah, yang dimaksudkan kat sini adalah orang yang berhijrah daripada melakukan perkara yang tak elok sebelum ni. Maksudnya mungkin sejarah hidup dia ada benda, dosa-dosa yang tak elok buat, tapi dia nak berhijrah, nak jadi orang lebih baik. Bila nak berhijrah, nak jadi orang lebih baik, termasuk kita nak dapat keberkatan pada waktu pagi ni, perlu kepada pengorbanan. Dan kata Rasulullah, wal mujahidu man jahada hawa. Orang yang benar-benar berkorban, orang yang dipanggil korban ni ada orang berjihad. Dan kita faham orang yang berjihad ni, tempatnya adalah tempat yang terpuji. Allah akan masuk dalam syurga. Orang yang betul-betul berjihad ialah orang yang betul-betul berjihad melawan hawa nafsunya. Jadi kita bangun pagi sebelum subuh, nak semayang subuh tu pun ibu-ibu dah disebut dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebut dalam hadis Nabi yang sangat panjang, iaitu kelebihan pada waktu subuh, orang yang bangun pada waktu subuh. Nanti saya akan jelaskan dengan lebih detail. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqidu syaitan ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nama thalatha unqadin yadribu kulla unqadatin alayka laylun tawil. Ini hadis yang panjang. Rasulullah kata apa dia? Syaitan akan mengikat tengkuk seseorang daripada kamu apabila dia tidur dengan 3 ikatan. Pada setiap ikatan, syaitan akan membisikkan, kamu masih mempunyai malam yang panjang, maka tidurlah. Dah jaga. Syaitan bisik pada kita, tidurlah. Maka kita tidur pun. Apabila dia bangun dan berzikir kepada Allah, maka terbukalah satu ikatan tadi. Bila kita bangun, kita berzikir. Bangun ni maksudkan apa? Sama ada kita bangun sebelum subuh ataupun bangun untuk solat subuh. Tapi dengan syarat berzikir dan kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila dia berwuduk, terbuka satu ikatan lagi.
Kemudian apabila dia solat, terbukalah satu ikatan yang terakhir, maka di pagi hari dia akan menjadi cergas, penuh semangat, segar dan jiwanya menjadi bersih. Ini 3 kelebihan bila mana seorang Muslim dia bangun pada waktu pagi untuk melakukan ibadah solat subuh. Tapi kalau dia awali sebelum solat subuh dengan solat-solat sunat, itu adalah yang terbaik. Apa kelebihan dia? Iaitu kelebihannya ada 3 perkara. Yang pertama, dia jadi orang yang cergas. Semangat segar. Jiwa dia segar. Kemudian, jiwanya jadi bersih. 3 kelebihannya. Orang yang bangun waktu pagi untuk melakukan ibadah solat dengan menggunakan wuduk yang suci, yang sempurna, dengan taharah yang baik. Yang pertama kelebihannya, dia akan jadi orang yang cergas akalnya. Semangat jiwanya, semangat dan segar jiwanya, dan jiwanya menjadi bersih. Akan tetapi, jika dia tidak melakukan solat subuh, tak melakukan solat subuh terutamanya ya, yang sunat tu adalah sunat. Semayang subuh, kita nak cerita solat pada waktu fajar. Dia tak melakukan solat subuh, nescaya perasaannya menjadi buruk dan menjadi malas. Apa kesan kita dapat perasaan yang buruk dan juga malas? Kita akan jadi moody, akan serabut, kita akan jadi tak tentu. Maksudnya hidup kita jadi nak marah-marah, kita akan jadi orang yang tak berapa siuman, rasional. Sebab apa? Sebab tali ikatan syaitan tak terbuka. Masih duduk dengan kita. Dan inilah yang saya selalu cerita pada anak-anak saya. Dan saya bisik dekat anak kan. Kadang biasalah budak-budak kan. Tahu tak, bila kita tidur ni, syaitan ikat dengan 3 ikatan. Saya tak ceramah dekat anak. Tapi kita cerita macam tu ke anak. Tapi bila kita semayang, kita ambil wuduk, kita zikir, semua tu akan terlepas. Dan saya bagi bayangan kepada anak-anak ni, ini peranan kita sebagai seorang ibu kan. Dia saya cakap, nak ke pergi sekolah? Nak ke tali ikatan tu kalau kita boleh nampak, Masya Allah, sangat buruk. Rupa syaitan pun buruk. Jadi orang yang tak semayang subuh, jiwanya akan lesu, jiwanya tak semangat, jiwanya akan kosong. Tapi bila kita bangun semayang subuh, kita buat lagi dengan ibadah yang lain. Semayang tahajud, semayang sunat yang lain. Masya Allah. Sebab tu Allah kata apa dia? Allah akan kuatkan jiwanya yang tak dapat pada waktu yang lain. Lagilah orang yang bangun pada waktu malam. Dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, perkara yang ketiga apa yang Nabi buat pada waktu malam? Iaitu as-salatu. Macam mana Nabi solat? Ada seorang lelaki datang kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, kaifa salatul lail? Bagaimana kamu solat pada waktu malam?" Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Masna, fa idza khiftu subuh fa'autiru biwahidah." Rasulullah kata apa ni cara Nabi semayang pada waktu malam? Nabi kata dia buat 2 rakaat. Solat tahajud, kalau kita tak boleh nak buat banyak, kita buat 2 rakaat. Kita buat solat taubat, kita buat solat istikharah, kita buat solat hajat. Ni antara cadangan-cadangan kalau kita ada waktu. Kemudian, fa'idha khiftu subuh. Sekiranya waktu subuh tu dah nak masuk dah. Dah dekat dah dengan waktu subuh, Rasulullah kata cukup dia buat 1 witir sahaja. Kalau dah dekat waktu subuh. Sebab tu saya sebut tadi, sekarang ni dah dekat pukul 6 kita subuh. 5.45 tu sempat tak lagi kita nak semayang? Sempat. Kau dah dekat nak azan, boleh semayang witir. Kelebihan sangat luar biasa. Ibu-ibu, apa kelebihan solat tahajud? Kelebihan dia. Antara doa yang kita sebut ya, hari ni kita belajar khusus tentang adab waktu pagi. Khusus hari ni sebelum kita masuk adab terbenam matahari. Antara ibu-ibu disebut dalam kelebihan orang-orang yang bangun tahajud ni, doa yang kita duk baca. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Ya Allah, masukkanlah aku ke dalam pintu yang benar. Wa akhrijni mukhraja sidqin. Dan keluarkanlah aku daripada pintu yang benar. Apa maksud kat sini? Masuk dalam pintu yang benar, keluar dalam pintu yang benar. Saya bagi andaian begini Kalau suami isteri dia bergaduh, suami isteri datang keraguan dalam hati dia, aku nak bercerai ke? Aku tak nak bercerai ke? Tak, mana yang terbaik? Kita tak tahu mana jalan yang terbaik. Aku bekerja tempat hari ni elok ke tidak sebenarnya? Sebab kita ni ditemani dengan kawan-kawan yang toksik contohnya kan.
Gaji yang kita rasa syubhah, yang tak berapa nak elok, mana datang kerana kita tak tahu nak melakukan pemilihan. Tak tahu. Dalam hati kita ni penuh dengan keraguan. Bila kita mohon dengan Allah, ya Allah, tunjukkanlah mana jalan yang benar, masukkan aku. Kalau sekiranya aku tetap istiqamah dengan perkahwinan ni, Engkau tetap masukkan aku. Tolong aku, ya Allah. Sekiranya ia tak bagus, keluarkan aku dengan cara yang baik juga. Kalau bercerai sekalipun, cerai dengan cara baik. Kalau aku tinggalkan pekerjaan aku ini, Engkau tinggalkan dengan cara yang terbaik. Gantikan dengan yang terbaik. Itulah lebih kurang maksud dia. Maknanya kita minta petunjuk dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian, last sekali, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira, dan kurniakanlah kepadaku, ya Allah, penolongmu. Antara penolong di sini adalah hujah. Apa maksud hujah? Hujah ni apa maksudnya? Tutur percakapan yang baik. Kalau kita bercakap, orang dengar. Kalau kita nasihat anak kita, walaupun hanya 2-3 patah perkataan, anak kita boleh dengar. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, banyak kali saya sebut dalam ceramah saya, kalau saya mengkaji tentang ulama'-ulama' walaupun ulama' hidup dia dengan penuh ujian, ibu-ibu, Masya Allah, tapi kenapa jiwa dia tetap kuat? Setiap kali dia berbicara tu, orang sedap dengar. Lembut, sopan santun, masuk ke jiwa orang. Antara dia mengamalkan solat tahajud. Dan inilah yang saya mengkaji, ibu minta maaf kalau saya cakap Sebab saya duk bilang dakwah, saya nak jadikan siapa pendakwah yang role model untuk saya sendiri. Saya mengkaji, siapa tok guru ni, siapa ustaz ni, siapa ustaz ni. Kita bukan nak membuka aib, tapi saya akan mencari sosok tubuh, saya cari kenapa orang suka dakwah dia. Kenapa dakwah dia berhasil? Itu kajian saya, kajian dakwah saya dalam master. Dan saya melihat bagaimana hubungan dia dengan Allah antara dia solat pada waktu malam. Bagaimana tutur kata dia, Masya Allah, mengesap dalam jiwa manusia. Antara mudah yang kita nak bagi contoh, ibu-ibu, saya bagi contoh. Pada satu ketiga, saya keluar daripada Syria, saya nak sambung visa pelajar. Nak sambung visa pelajar dengan suami. Tapi saya terkandah dekat situ. Saya tak boleh masuk. Bayangkan, kita ni dalam keadaan takut. Kita takut sangat tutur kata kita ni membuatkan orang tu tak dengar cakap kita. Dan sebenarnya pelajar Malaysia kalau pergi ke Syria, dia akan rasa cemas. Sebab apa cemas? Dah jadi perkara biasa. Masuk kena tendang. Masuk kena tendang. Macam tu. Masa tu ibu-ibu kami berdoa sungguh-sungguh. Ya Allah, mudahkan urusan. Kalau dia tanya soalan tu, risau sangat. Kalau kita bercakap ni, boleh mengundang dia ni jadi syak wasangka kat kita, dia tendang kita. Jadi kita nak cerita bagaimana cemasnya ibu-ibu. Masya Allah. Bila kita minta tolong dengan Allah, Allah yang melancarkan tutur kata kita. Allah yang bantu lisan kita. Allah yang bantu hujah kita supaya orang tak dilembut hati, supaya dia dengar, lalu dia bantu mudahkan urusan kita. Waktu ibu-ibu, tutur kata kita juga adalah sebenarnya semua dengan izin Allah. Kalau kita minta tutur kata ini digaitkan, dibimbing dengan kata-kata yang baik, membuka hati insan, hati manusia orang sekeliling kita, antaranya melalui pengorbanan kita bangun malam daripada seronok berselimut, solat tahajud. Anak-anak mudah dengar cakap, orang-orang sekeliling kita rasa dia melahirkan aura yang baik. Ini satu kelebihan yang luar biasa. Sebab tu Allah kata maqamah mahmudah. Allah letakkan orang yang bangun solat tahajud pada waktu malam, yang menghidupkan pada waktu malam, di kedudukan yang sangat terpuji. Dan Allah sebut lagi khusus, bila bangun waktu malam, di antara perkara yang Nabi buat apa dia? Al-istighfar. Iaitu ni yang keempat. Al-istighfar disebut dalam surah Az-Zariyat. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun akhizina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin. Dia buat apa? Wabil ashari hum yastaghfirun. Dia khususkan orang yang bangun waktu malam, selain daripada solat, selain daripada bersiwak, selain daripada berdoa, ada istighfar kepada Allah Ta'ala. Iaitu orang yang sentiasa menyesali, memohon keampunan kepada Allah. Dan apa adab bila mana kita memohon keampunan kepada Allah? Adab kita. Ramai orang astagfirullah, 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 astagfirullah. Menangis kan? Menangis tu tanda penyesalan. Kita ambil hikmah daripada doa Nabi Yunus AS ketika mana duduk dalam perut ikan Nun. Apa doa yang dia baca? La ilaha illa anta. Dia mentauhidkan Allah dulu. Mentauhidkan. Iaitu tidak ada Tuhan selain daripada-Mu ya Allah. Subhanak.
lalu dia jauhkan Allah daripada segala kesyirikan. Maha suci Engkau ya Allah, subhanaka inni kuntu minaz zalimin, sesungguhnya aku di kalangan hamba-Mu yang melakukan kezaliman. Itu maksudnya dosa. Maknanya ibu-ibu, sebelum kita memohon keampunan kepada Allah, adab kita ambil contoh daripada kisah Nabi Yunus, kita menyesali dulu dengan dosa-dosa yang pernah kita buat. Datang penyesalan dalam diri kita, ya Allah, aku mohon keampunan, aku tahu aku buat dosa, ya Allah. Kita menyesali dalam keadaan masa yang sama, kita fikir dosa-dosa kita dengan manusia, dosa-dosa kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu bila kita menyesali, datang penyesalan itulah yang membuatkan kita ni ada kesungguhan untuk kita menjauhi daripada dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Okey, kemudian di antara perkara yang kelima yang Nabi buat, iaitu Nabi panjangkan bersujud pada waktu malam. Waktu malam tu Nabi solat, Nabi lamakan sikit bersujud. Dalam kitab Tafsir Al-Munir ada disebut hadis Nabi, di antara waktu yang paling terdekat seorang hamba dengan Allah Subhanahu Wa Taala adalah ketika waktu bersujud. Jadi banyakkan berdoa ketika mana kita bersujud ataupun kita bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang keenam, qiraatul Quranul Karim. Banyakkan membaca Al-Quran. Dalam hadis ni qala ta'ala, Allah ada sebut aqimis solah hendaklah kamu menunaikan ibadah solat sehinggalah kamu baca Al-Quran. Selain daripada kamu melakukan ibadah solat, hendaklah kamu perbanyakkan baca Al-Quran sehinggalah masuk waktu fajar. Ini di antara adab kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala sebelum masuk fajar sehinggalah masuk waktu fajar. Kemudian Rasulullah ada sebut dalam satu hadis Nabi, Iqra'ul Quran, bacalah Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, maka sesungguhnya ayat Al-Quran yang kita baca dekat dunia dahulu, dia akan datang pada hari kiamat, syafi'an li ashabihi, akan memberikan syafaat kepada orang yang sentiasa membaca Al-Quranul Karim. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini di antara 6 perkara yang Nabi buat pada waktu malam. Yang pertama, Nabi akan bersugi dahulu sebelum Nabi berwuduk. Kemudian Nabi akan berdoa kepada Allah. Nabi akan merebut peluang dengan banyakkan memohon keampunan, memohon doa kepada Allah SWT. Kemudian yang ketiga, Nabi akan banyakkan solat pada waktu malam. Sekali pun dah dekat nak masuk waktu subuh, Nabi akan ringankan walaupun dengan solat witir. Solat sunat witir 1 rakaat dan juga mungkin 2 rakaat solat tahajud dan sebagainya. Kemudian yang keempat, Nabi akan banyakkan bersujud. Nabi akan lama sedikit bersujud dalam waktu solat tu. Kemudian yang kelima, Nabi banyakkan beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keenam, Nabi sentiasa membaca Al-Quran. Antara yang di sini, Nabi ulang ayat Al-Quran itu ketika mana Nabi berdiri tengah menunaikan solat, dan ada waktu Nabi akan ulang-ulang baca Al-Quran. Kerana ayat Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat, nanti akan memberi syafaat kepada orang yang membacakannya. Lalu ibu-ibu yang dirahmati Allah, bila dah masuk waktu fajar, Allah bersumpah dengan waktu fajar, wal fajr, demi waktu fajar, dan ulama memberi penafsiran kenapa Allah bersumpah pada waktu fajar. Kerana ada keberkatan. Al-barakah. Apa maksud al-barakah? Berkat ini. Fi bukuriha. Ini kata Nabi, keberkatan hidup seseorang itu ada pada waktu subuh, ada pada waktu awal pagi. Jadi kita nak murah rezeki, bangun awal pagi. Kita nak jiwa tenang, bangun awal pagi. Kita nak hidup dalam keadaan diberkati, orang senang dengan kita, kita senang dengan orang. Emosi kita stabil, emosi kita tenang. Dan kelebihan-kelebihan yang lain. Antaranya iaitu bangun pada waktu pagi. Banyak keberkatan. Jadi orang yang tak dapat manfaat pada waktu pagi, dia takkan dapat manfaat keberkatan yang orang lain dapat pada waktu pagi tadi. Okey, kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau kita tengok dalam ayat yang seterusnya dalam kitab ini, saya tak baca sebab apa? Sebenarnya dia ada cuma hanya cadangan sahaja. Ibu-ibu boleh pilih nanti. Cuma tengok yang seterusnya. Nabi SAW ada bersabda yang last kali tu. La an aq'uda fi majlisi adhkurullaha ta'ala fihi min salatil ghada ila tulu' asy-syamsi ahabbu ilayya min an u'tiqa 4 riqabin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bersabda yang bermaksud,
aku lebih suka duduk di majlisku dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala sejak solat subuh hingga terbit matahari. Ibu-ibu, ni Rasulullah sebut, bayangkan. Sebut, maksudnya bila masuk waktu subuh, Nabi akan solat sunat dulu. Lepas tu Nabi akan solat subuh berjemaah. Kemudian Nabi buat apa? Nabi akan duduk dengan menyebut nama-nama Allah. Antara cadangan-cadangan zikir-zikir tadi terlalu panjang. Jadi ibu-ibu bacalah apa yang ibu rasa lebih mesra, lebih melekat dekat hati ibu, lebih dekat dengan Allah SWT. Hingga terbit matahari. Terbit matahari yang dimaksudkan kat sini ialah waktu isyraq. Kalau sekarang ni waktu isyraq pukul berapa? Pukul berapa? Pukul 7.20. Lebih kurang Ada seorang murid saya ni, Masya Allah, bagi saya amal jariah buat dia. Amal jariah. Setiap hari dia akan hantar satu mesej kepada saya dan saya kepada semua guru-guru dia. Dia ni ketua muslimat. Ketua muslimat ada satu tempat ni lah, saya tak nak bagi tahulah siapa. Jadi ibu bayangkan, setiap hari saya akan dapat mesej dia waktu isyraq. Orang lain tak pernah buat. Dan dia adalah sedekah subuh. Saya doakan dia setiap hari. Ini adalah sedekah subuh buat dia. Ini antara apa kelebihan yang dia buatlah, kebaikan dia buat. Dia ingatkan sebab waktu isyraq ni adalah waktu yang sangat menguji keimanan kita, waktu yang kita sibuk dengan perkara lain. Dan kadang-kadang kita sendiri tak perasan waktu isyraq ni. Sebab waktu dia sekejap saja, lebih kurang 7 minit. Lebih kurang 7 minit. Waktu syuruk pada waktu subuh pukul berapa? 7.14. 7.10 minit lah kita ambil, 7.10 minit. Sebab subuh pun lambat kan, dekat pukul 6. Tak lama lepas daripada waktu waktu syuruk ni, masuklah waktu isyraq. Dan apa kelebihan orang yang melakukan ibadah isyraq ni, solat sunat isyraq ni? Ini yang disebut. Daripada membebaskan 4 orang hamba sahaya. Ini di antara kelebihan kalau dia hidupkan lepas waktu subuh sampai masuk isyraq hingga terbit matahari, daripada membebaskan 4 orang hamba sahaya. Ibu, seorang hamba kita nak bebaskan dia perlukan pengorbanan kepada wang ringgit, harta benda. Bukan dengan duit yang sikit-sikit, dengan duit yang banyak. Ketika itu nilai ketakwaan kita, Masya Allah, Allah gantikan dengan ganjaran pahala yang berlipat kali ganda. 4 orang, banyak mana kita dapat pahala. 10 sen pun dah dikira pahala. Allah sebut apa dalam Al-Quran? وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Sesiapa yang melakukan kebaikan, walaupun hanya 1 sen. Walaupun sekecil-kecil zarah. 1 sen tu kita nampak lagi nilai dia. Sekecil-kecil zarah. Allah akan kira dia sebagai satu kebaikan. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Sesiapa yang melakukan sekecil-kecil kejahatan pun, Allah akan nilai itu sebagai satu keburukan. Waktu adanya hari penghisaban untuk Allah nak menilai penghitungan kebaikan dan keburukan yang kita buat walaupun sekecil zarah. Ini lagilah kita membebaskan seorang hamba, 4 orang hamba. Banyak kelebihan dia. Kemudian diriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kebiasaannya ibu kalau ada sabda Nabi kemudian Allah berfirman, itu adalah hadis kursi. Okey, kemudian wahai anak Adam, ini kata Allah Subhanahu wa taala, ingatlah aku sesudah solat subuh. Ingatlah aku, wahai anak Adam, selepas solat subuh dan sesudah solat asar sesaat. Sesaat tu kita tak sempat nak sebut satu perkataan, dah cukup 1 saat. Maksudnya apa kat sini? Ingat, jangan pernah lupakan aku. Jangan pernah lupakan aku. Nescaya aku melindungimu di antara kedua waktu itu. Makna ibu-ibu yang dirahmati Allah, lepas subuh dan lepas asar, bila kita ingat Allah. Jadi maksudkan ingat Allah kat sini apa dia? Berzikir kepada Allah atau apa-apa sahaja ibadah yang mengikatkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan lindungi kita di antara waktu yang tersebut. Demikianlah disebut dalam kitab Ihya Ulumuddin. Okey, kemudian diriwayatkan lagi daripada Anas bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengerjakan solat subuh berjemaah, kemudian duduk menyebut nama Allah Subhanahu wa taala hingga terbit matahari. Ini yang dimaksudkan adalah isyraq Kemudian mengerjakan solat 2 rakaat. Solat sunat isyraq 2 rakaat.
maka pahalanya seperti pahala haji dan umrah yang sempurna, sempurna, sempurna. Kalau dalam bahasa Arab, tamah, tamah, tamah. Apa maksud tamah? Sempurna. Tak semua orang melakukan ibadah umrah dan haji itu sempurna. Ada disebut dalam kitab Al-Wafi, ibu-ibu, ada satu golongan ini mereka melakukan ibadah haji khususnya hanya semata-mata kerana nak dapat gelaran. Balik Malaysia nak orang panggil gelaran. Kalau tak panggil gelaran, kecil hati. Ada tak jumpa? Ada. Saya jumpa. Pernah saya mengajar dekat satu tempat ni. Ustazah, tegur sikit dia ni ustazah. Lepas balik haji ni, kalau orang tak panggil dia hajah ni perempuan lah, dia boleh kecil hati pula dengan kita. Nampak maksudnya kat situ, nawai tu dia sebelum pergi haji tu memang sebab nak dapat gelaran. Tapi kita, adab kita dengan sama manusia, bila orang pergi haji tu kita panggil haji dan hajah. Itu antara adab kita. Antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala tu, dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ibu yang dirahmati Allah, macam orang bersedekah. Ada satu tempat ni, bila dia bersedekah dekat satu tempat masjid, saya tak nak bagi tahu masjid mana. JK Masjid lupa nak sebut nama penghargaan. Dah tak datang terus dah dia merajuk. Saya nak bagi contoh. Inilah yang dimaksudkan. Dia melakukan ibadah tadi itu bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi penghormatan kita ni, kita sebagai seorang sahabat, sebagai saudara orang balik haji, kita panggil hajah haji. Mudah-mudahan bila kita bagi gelaran haji, hajah tadi, Allah pun kurniakan kepada kita pun haji yang mabrur mudah-mudahan. Sebab dengan panggilan ni sebenarnya ibu-ibu, panggilan, sebab tu Rasulullah sebut dalam satu hadis, bila kamu berkawan, panggillah panggilan yang dia suka, panggilan yang terbaik. Kadang panggilan ni sebenarnya sebagai doa. Contoh kan kita panggil nama anak kita tak berapa nak elok. Kita panggil Awang contohnya, Awang. Tapi perangai dia tak elok. Tapi cuba kalau kita panggil. Sebab saya bagi gelaran ini kepada anak saya seorang. Anak saya yang nombor 3 ni, dia lahir pada PKP dan dia tak bergaul dengan orang 2 tahun. 2 tahun tak bergaul dengan orang. Dan dia ni susah nak bergaul dengan orang bila dah habis PKP. Dia jadi takut, dia jadi lain kan. Saya bagi nama dia Umair. Umair ni nampak dia macam garang sikit. Umair ni nama sahabat tak silap saya. Nama garang. Saya rasa kena ubah ni panggilan. Apa yang saya panggil Ustaz Umair. Waktu dia kecil-kecil suka pakai kopiah, suka pakai. Tapi ibu-ibu faham, saya nak jelaskan tentang kelebihan kita manggil orang, dia mempengaruhi diri seseorang jadi lebih baik. Dia suka pakai jubah, saya panggil Ustaz Umair, Ustaz Umair. Dalam kepala dia, bila gelaran Ustaz, dia akan jadi seperti akhlak seperti Ustaz. Contoh ibu-ibu, kalau kita nampak budak ni tak bagus kan, maksudnya buat benda tak elok, buang masa berkawan dengan orang kampung, pergi berlomba motor dan sebagainya. Cuba kalau kita bagi kepada dia pekerjaan yang elok, contohnya suruh jadi Tok Bilal. Nak tak dia pakai pakaian akhlak dengan perangai-perangai budak-budak yang tak elok? Tak. Ibu-ibu sebab tu penting ya, penting. Dan benda ni sebenarnya saya mengkaji dalam dakwah saya. Saya mengkaji. Dan ada seorang kawan saya, dia kata anak dia ni nakal, suka mengusik orang, suka bully orang. Jenuh saya ni bawa dekat pakar jiwa anak saya ni. Takut anak saya ni ada masalah IQ, takut ada masalah problem lah dekat dia punya attitude, sebab dia mempengaruhi attitude kan. Tapi rupanya tak ada masalah apa-apa. Tapi bila cikgu dia jadikan dia sebagai ketua kelas, Alhamdulillah, Masya Allah, jadi orang budak baik. Sebab bila diri dia, jadi kita bagi gelaran tadi dengan pangkat yang sesuai dengan dia, dia sendiri akan berfikir, aku nak jadi ketua kelas, aku mesti tunjuk perangai yang bagus. Nampak tak ibu-ibu? Jadi itu saya nak kembalikan kepada gelaran tadi, sebenarnya sama juga macam kadang-kadang kalau ibu-ibu panggil saya ustazah, saya akan terfikir, aku ni ustazah mesti tunjukkan perangai yang baik. Aku ni seorang ibu, anak aku panggil mama, makna pandangan mama ni mesti kena tunjukkan panggilan yang baik. Cuba kalau anak kita panggil dengan nama tak elok. Jadi ibu-ibu sebenarnya panggilan itu sebenarnya sangat mempengaruhi attitude dan juga perilaku yang baik. Jadi kalau kita panggilkan orang haji dan hajah dan sebagainya, kita panggil ustazah, kita panggil datuk ke datin sebagai penghormatan kita, Masya Allah, sebenarnya kita mendoakan dia yang terbaik dan mudah-mudahan Allah pun akan memberikan yang terbaik untuk kita ya. Okey, kemudian disebut lagi haji yang sempurna, umrah yang sempurna, dia takkan dapat kesempurnaan melainkan perlukan kepada kekuatan dalam pengorbanan yang sangat besar. Apa antara pengorbanan? Harta benda lah terutamanya. Antaranya, tinggalkan keluarga,
Tinggalkan tanah air, pekerjaan-pekerjaan yang kita sayang, perasaan-perasaan takut kerugian, berlaku kerugian, kita bisnes kan. Ada disebut dalam surah At-Taubah, ayat yang ke-24, antara ujian manusia, antaranya ahli keluarga, pasangan-pasangan, anak-anak kita, ayah-ayah kita, kemudian rumah-rumah kita yang kita sayang. Itu antara cabaran. Kadang-kadang nak pergi haji sepulang, rasa sayang nak tinggal rumah aku, dah lah pergi sana duduk tempat yang Masya Allah panah lagi, bersesak-sesak dengan orang, nak tidur pula tempat yang tak selesa dan nak mandi pula berebut-rebut dengan, itu antara yang kita korbankan. Antaranya lagi ibu, antara ujiannya, kita ada berasa rugi kalau kita berbisnes. Kalau kita melakukan solat, kita melakukan haji, dan juga harta-harta yang kita sayang. Itu antara cabaran. Jadi bila kita mampu melakukan ibadah haji, kita mengorbankan perasaan-perasaan tadi, ujian-ujian tadi, Masya Allah. Bukan itu saja yang kita korbankan. Kita korbankan rasa penat, rasa sakit, rasa apa lagi, macam-macam perasaan. Rasa macam, antaranya sabarlah. Sabar ketika mana nak melakukan ketaatan, sabar ketika mana kita berjalan jauh bersesak-sesak dengan orang, sabar ketika mana kita nak melawan hawa nafsu. Maksudnya banyak bentuk pengorbanan yang kita lakukan. Sebab tu orang yang buat dengan penuh ikhlas, dengan sempurna, Allah kata apa dia? Antara Allah bagi pengampunan. Dan ibarat orang yang melakukan zikir, ibadah lepas waktu subuh sampai masuk waktu isyraq ni, seperti orang yang melakukan ibadah haji dan juga umrah. Itu antara kelebihan. Ibaratnya begini ibu-ibu, kita ni kan orang duk merintih, oh aku nak pergi haji tak mampu. Allah bagi jaminan orang yang melakukan ibadah haji ni ibu-ibu, antaranya bila dengan ikhlas kita dapat pengampunan. Tapi apa perasaan orang yang tak mampu nak melakukan ibadah haji? Walaupun dah berusia, sedih. Lagi kalau saya tengok orang tua orang kampung ibu-ibu kan, setiap kali dia sebenarnya adat kan kalau orang nak pergi haji umrah kan, orang akan buat makan, majlis, kita meraihkan dia. Kita ni orang yang tak berkemampuan contoh, dia akan rasa, aku tak mampu, sedih kan. Tapi ibu, kita akan dapat kelebihan melakukan ibadah haji pada waktu pagi setiap hari. Sama juga Allah sebut dalam surah Al-Qadar. Kenapa Allah turunkan surah Al-Qadar? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Lailatul qadar ke Lailatul Qadar? Lailatul Qadar kan? Minta maaf kalau saya tersalah. Ibu-ibu, antara hikmah diturunkan surah ini ialah Allah nak bagi khabar gembira kepada para sahabat Nabi. Sebab sahabat-sahabat Nabi bila dia masuk Islam, kebanyakan mereka dulu pada waktu jahil, mereka hidup dalam keadaan huru-hara, lintang pukang, tak melakukan ibadah, hidup dalam keadaan berkelumang dengan dosa. Bila dia masuk Islam, rasa menyesal dalam hati, ya Allah, kalaulah engkau kembalikan aku ke umur yang dulu, 40 tahun, 50 tahun. Engkau hidupkan dulu, kembalikan dulu. Aku nak melakukan ibadah sebaik yang mungkin, sebanyak yang mungkin. Lalu Allah turunkan apa? Ayatnya, sesungguhnya pada waktu malam ini lebih baik min alfi syahr, daripada 1000 bulan. Allah kata apa dia? Kamu bangun sahaja pada waktu malam Lailatul Qadar ini, ibaratnya kamu melakukan ibadah 1000 bulan. Lebih baik daripada 1000 bulan. Iaitu umpama 85 tahun. Nak gantikan balik 40 tahun yang dulu, Allah tak boleh gantikan. Tapi ini kita nak ceritakan tentang bentuk pengorbanan. Kita dah tak mampu dah nak ulang balik waktu kesilapan-kesilapan kita yang buat tadi tu, yang sebelum-sebelum ni. Tapi kita ambil manfaat pada waktu malam, solat tahajud, banyak kelebihan. Kita ambil manfaat pada waktu pagi, antaranya sampai solat sunat isyraq, kelebihan seperti haji, Allah bagi pengampunan. Antara manfaatnya lagi ibu-ibu, kita bangun pada malam Lailatul Qadar. Antara manfaatnya lagi, antara kita hidupkan pada 10 awal Zulhijjah. Kita hidupkan, kita gandakan amalan pada hari-hari yang ditentukan ini, kita dapat backup balik amalan-amalan yang kita tak dapat buat pada zaman jahil dahulu. Okay, kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita tengok yang seterusnya ya. Adab ketiga mana mulai terbitnya matahari hingga tergelincirnya matahari. Tadi kita dah cerita sebelum waktu subuh, waktu fajar, kemudian ini adab kita bila dah terkeluar matahari, terbit matahari. Apabila matahari sudah terbit dan naik setinggi tombak, maka kerjakanlah solat 2 rakaat. Hal itu dilakukan sesudah hilangnya waktu yang dilarang mengerjakan solat, kerana solat di waktu itu makruh. Ni waktu apa yang dimaksudkan kat sini? Waktu isyraq tadi kita dah buat. Ni waktu duha pun Allah bersumpah dalam surah Ad-Duha.
Wadduha, demi waktu duha. Allah bersumpah dengan waktu duha ni ibu, antaranya diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ni dia berasa cemas. Nabi Muhammad rasa sedih. Dalam surah ini juga diceritakan bagaimana Nabi ni sedih jadi anak yatim piatu. Nabi ni sedih kehilangan orang dia sayang. Lalu Allah turunkan ayat ini, Allah nak bagi semangat kepada Nabi. Allah kata, aku tak pernah akan tinggal kamu seorang diri. Kalau kamu berasa kamu susah, Allah akan melengkapkan, menyempurnakan hidup kamu yang tak cukup tadi. Dan Allah bersumpah dengan waktu duha sebab Allah nak suruh kita mencari keberkatan pada waktu duha. Antara keberkatan apa? Waktu duha inilah waktu yang sesuai kita nak menimba ilmu. Kalau kita belajar waktu petang, sesuai tak? Tak sesuai. Otak kita ni Allah yang ciptakan. Bila Allah ciptakan, Allah tahu waktu yang terbaik untuk kita mendalami ilmu, baca Quran, untuk kita memberi spiritual kepada diri kita, untuk kita cari rezeki dan sebagainya. Waktu duha ini juga waktu untuk kita cari rezeki. Waktu duha ini waktu untuk kita ini berlumba-lumba berlaku kebaikan. Sebab tu Allah bagi satu kelebihan istimewa kepada orang Islam, iaitu qailulah. Maknanya kita dah penat waktu pagi ni, buat macam-macam. Kita menimba ilmu, kita mencari rezeki, macam-macam kebaikan yang kita buat. Allah bagi kelebihan hadiah qailulah yang dipanggil sebagai ibadah. Apa maksud qailulah? Kita tidur sekejap. Tidur sekejap, sekurang-kurangnya setengah jam sebelum waktu zuhur, ataupun mungkin 15 minit. Tapi tidur tu biar kita betul-betul lena. Biar betul-betul lena, kita akan dapat kelebihan. Dan kalau kita niatkan tidur qailulah tadi sebentar sebelum waktu zuhur, kita niatkan untuk kita bangun pada waktu malam, Allah akan kira sepanjang kita tidur tadi sebagai ibadah. Dan kelebihannya apa ibu-ibu? Dia akan memberi kerehatan kepada otak kita. Ibu-ibu, saya pernah terdengar satu huraian daripada seorang doktor. Dia kata apa dia? Antara waktu untuk kita nak menjaga akal, nak bagi otak kita fresh, nak elakkan daripada nyanyuk, nak elakkan daripada penyakit lupa, kita ambil manfaat tidur waktu tengah hari ni. Sekejap. Sebab bila badan kita penat, kita belajar, kita cari rezeki, kita buat urusan macam-macam kan. Jasad kita kalau penat, dia akan mudarat. Kita tak rehat, sama juga dengan otak. Badan kita penat, secara tak langsung otak kita pun akan penat. Lalu kita rehatkan sekejap pada waktu tengah hari, tidur yang lena. Walaupun 5 minit, walaupun setengah jam, tapi tak boleh lama sangat, sekejap saja. Lepas tu, ibu-ibu, kita bangun, bila bangun waktu sembahyang zuhur tadilah, masuk waktu zuhur. Dan dalam kitab ini juga ada disebut bagaimana adab kita ketika mana kita bangun daripada qailulah, kita nak menunaikan ibadah zuhur tadi. Okay, kemudian, iaitu setelah fardu subuh hingga naiknya matahari, apabila matahari telah tinggi dan lewat seperempat siang, maka kerjakanlah solat duha 4 atau 6 atau 8 rakaat. Solat duha biasa kita buat berapa rakaat? 2 rakaat. Ada tak yang buat 4 rakaat? 2 rakaat tu pun ibu-ibu, kita akan dapat 2 kelebihan. Sebagaimana kita baca dalam doa, Allahu wahabli ya wahab. Wahabli ni ibu-ibu yang dirahmati Allah, maksud dia satu hadiah yang Allah bagi itu dengan penuh kasih sayang. Macam kita, kalau kita sayang kepada anak kita, kita bagi sungguh-sungguh dengan sepenuh jiwa raga. Kita tak perlukan kepada, kita tak minta supaya diberi hadiah semula kepada kita kan. Kita tak mengungkit macam itulah. Kita minta Allah bagi dengan penuh rahmat kasih sayang. Wahabli ya wahab ilman wa hikmah. Allah bagi ilmu yang bermanfaat, kemudian Allah bagi kebijaksanaan. 2 perkara. Sebab ilmu ramai orang dapat, ramai orang bijaksana. Ramai orang yang berlumba-lumba mencari ilmu, tapi belum tentu dia ni bijak. Apa maksud bijak kat sini? Hikmah. Hatinya tu. Bila dapat ilmu, boleh membuka hatinya supaya dekat kepada Allah Ta'ala. Itu di antara hikmah ilmu yang bermanfaat. Makin bertambah ilmu, makin rasa banyaknya dosa. Makin banyaknya hubungan dia dengan Allah. Makin bertambah ibadah pada Allah. Makin bertambah ilmu, makin rasa takut pada Allah. Makin beringat pada hari akhirat. Makin dia akan rasa nak melakukan muhasabah. Masih banyak perkara-perkara yang aku tak lakukan, yang belum cukup untuk diadili oleh Allah Ta'ala, untuk membuatkan aku mudah masuk ke dalam syurga Allah Ta'ala.
ilmu dan hikmah, kebijaksanaan. Kemudian warzuqni ya razaq, dan engkau kurniakanlah rezeki kepadaku wahai pemberi rezeki. Kulli musahhala, mudahkan urusan rezeki. Rezeki apa masuk kat sini? Rezeki jodoh, rezeki rumah tangga, rezeki anak yang baik, rezeki suami yang baik, rezeki yang halal, rezeki ilmu yang baik, rezeki kita nak datang majlis ilmu, rezeki kawan yang soleh, rezeki apa sahaja rezeki. Rezeki antara 3 perkara yang melambangkan kebahagiaan seseorang, apa dia? 3 perkara yang menjamin kebahagiaan seseorang. Yang pertama, rumah yang luas. Rumah yang luas ni tak semestinya besar macam ni, tidak. Tapi kita tenang duduk dalam rumah ni. Yang kedua, apa dia? Jiran yang baik. Jiran yang baik tu satu rezeki. Rumah yang luas yang tenang itu satu rezeki. Yang ketiga, kereta kenderaan yang selesa. Tak semestinya kereta, maksudnya kenderaan yang kita selesa nak pergi ke mana-mana. Sebab bila kita tak ada kenderaan, dia akan membantu banyak ibadah kebaikan yang kita nak buat. Betul, kita tak ada kenderaan, boleh datang tak sini? Boleh. Tu di antara 3 kebahagiaan kita nak. Tu termasuk rezeki. Jadi mudahkanlah ya Allah. Mudahkan, minta pada waktu duha ni. Dan saya tengok seorang guru saya, dia kata apa dia? Bila orang tanya dia, Ustaz, apa amalan Ustaz sehingga Ustaz ni kuat ingatan? Dia kuat ingatan sungguh. Benda-benda yang orang lain susah nak ingat, dia boleh ingat. Dia kata apa dia? Amalkan solat duha, Allah bagi kecerdasan akal. Allah bagi rezeki akal yang sihat. Kemudian yang kedua, amalkan solat sunat tahajud. Sebab menurut kajian doktor, bila kita solat tahajud, bila kita banyakkan bersujud, aliran darah itu lancar pergi masuk dekat otak kita. Dan dia akan melancarkan kita punya fikiran kita, dia akan menstabilkan kita punya emosi dan sebagainya lah. Dalam masa yang sama, Allah bagi kekuatan jiwa. Bila jiwa kita kuat, berganda, kita kuat iman, bertambah iman. Kemudian kita akan boleh berfikir dengan rasional. Kita menambahkan kecerdasan akal, kebijaksanaan. Ini 2 di antara kelebihan melakukan ibadah. Okey, kemudian bila kita solat duha, antara doa yang kita minta apa dia, Ibu? Antara doa dalam ni dia tak sebut ya doa dia. Antaranya, ya Allah ya Tuhanku, kita minta, ya Allah, Allahumma in kana rizqi fis samai fa anzilhu. Ya Allah, jika sekiranya rezeki aku ini ada di langit, fa'anzilhu, maka turunlah dia ya Allah. Mudahkanlah dia untuk turun sampai kepadaku. Wa in kana ba'idan, jika sekiranya rezeki aku jauh daripada aku, walaupun engkau dah aturkan ada untuk aku, tapi mungkin disebabkan dosa-dosa aku yang membantukan untuk dia dekat dengan aku, faqarribhu, maka dekatkanlah kepadaku ya Allah. Wa in kana mu'assaran, jika sekiranya rezeki yang kau dah aturkan untuk aku sukar nak sampai kepada aku, fayassirhu ya Allah, maka engkau mudahkanlah agar dia sampai kepada aku ya Allah. Wa in kana fil ardi, jika sekiranya rezeki itu ada dah dekat bumi ni tapi tak sampai kepada aku, fa akhrijhu, maka engkau keluarkanlah dia ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ini di antara permohonan yang kita minta daripada Allah supaya Allah mudahkan urusan rezeki itu sampai kepada kita. Sebab tu solat duha ni kita tak mampu buat banyak, tak mampu buat 8, buat 6, tak mampu buat 6, buat 4, tak mampu buat 4, buatlah 2. Dan solat duha ini jugalah di antara solat untuk menunjukkan, menzahirkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan pelbagai nikmat yang Allah berikan. Dan di antara salah satu bentuk kita nak menunjukkan, menzahirkan rasa syukur kita kepada Allah adalah melalui ibadat. Antaranya ibadat solat duha. Bukan bermakna kita tinggalkan solat yang wajib. Yang wajib kita buat. Kita buat tanda kita bersyukur pada Allah Ta'ala. Tapi kita tambah lagi dengan solat duha. Kemudian As-Suyuti menyebutkan bahawa yang lebih utama adalah dalam rakaat pertama, lepas kita baca Al-Fatihah, kita baca surah Asy-Syams. Wasyamsi waduhaha. Kita baca surah ni. Dan rakaat kedua lepas baca surah Al-Fatihah, disunatkan kita baca surah Ad-Duha sesuai dengan waktu duha. Kemudian Ibn Hajar sependapat dengannya, akan tetapi Ar-Ramli berpendapat bahawa ia membaca dalam rakaat pertama
Al-Kafirun, surah Al-Kafirun, dan dalam rakaat kedua Al-Ikhlas. Ia dilakukan itu dalam setiap 2 rakaat daripadanya. Ibu-ibu perasan tak, daripada mula kita belajar hari itu, daripada mula sebelum waktu subuh kita buat amalan, sampai masuk waktu subuh, sampai solat duha pun disunatkan kita baca 2 surah ni. Surah apa? Al-Kafirun, surah Al-Ikhlas. Apa kelebihan dia? Surah Al-Kafirun, bagaimana Rasulullah SAW berdepan dengan pembesar-pembesar Quraisy, mengajak Nabi supaya kembali kepada agama mereka, jangan beriman kepada Allah. Aku berikan kepada kamu 2 jaminan, harta dan juga kekayaan. Harta, kekayaan dan juga perempuan yang cantik. Tapi Allah bagi kekuatan iman kepada Nabi SAW, sehinggalah turun ayat ni. Allah kata apa? Katakanlah wahai Muhammad, qul ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Sebab ketiga itu yang datang jumpa kepada mereka itu adalah orang kafir, kufur kepada Allah, mengajak Nabi supaya kufur kepada Allah. Jadi bila turun ayat ni, Allah suruh Nabi Muhammad sebut khusus kepada orang kafir yang mengajak supaya Nabi kufur pada Allah. Wahai orang-orang kafir, Aku takkan ikut agama kamu, kamu takkan ikut agamaku. Aku tak boleh paksa kamu ikut agamaku. Bukan kerja Nabi. Bukan kerja Nabi. Bila berdakwah Nabi ini mesti kena suruh orang tu paksa. Sama juga mereka tak boleh buka hati manusia. Mereka orang kafir tak boleh buka hati Nabi Muhammad supaya tinggalkan Allah. Jadi Allah ingatkan apa dia? Lakum dinukum waliyadin, bagi kamu agamamu, bagiku agamaku. Dan dalam ayat ni sebenarnya hikmah bila kita baca, kita mohon supaya Allah kuatkan iman kita, supaya kita tidak kembali kepada kekufuran walaupun kita melalui dengan ujian yang sangat dahsyat. Ibu-ibu, ujian sekarang ni dahsyat tak? Dahsyat. Akan datang lagi dahsyat. Itulah di antara tanda-tanda akhir zaman sebelum berlakunya hari kiamat. Ujian yang paling dahsyat adalah ujian fitnah Dajjal. Itulah ibu-ibu antara amalan yang kita kena usaha baca sebelum datangnya Dajjal. Antaranya ialah setiap Jumaat baca surah Al-Kahfi. Tak boleh baca semua, bacalah 10 ayat awal, 10 ayat akhir. Itu antara amalan untuk kita mengelakkan daripada fitnah Dajjal. Sebab Dajjal ini fitnahnya, dia mengajak manusia yang beriman supaya kufur kepada Allah. Jadi ibu bayangkan kalau setiap hari kita ulang-ulang surah Al-Kafirun, sebenarnya itu usaha kita. Kita minta dengan kita berwasilahkan dengan surah Al-Kafirun. Engkau jagalah iman aku ya Allah daripada kufur. Kerana dalam surah An-Nur, dalam surah An-Nur ayat yang ke-40, Allah ingatkan kepada orang yang kufur kepada Allah, tempatnya Allah akan letakkan di dalam air laut yang sangat dalam keadaan gelap gelita, tak ada sedikit pun pancaran cahaya, sedikit pun tak ada. Sehingga kan tangan yang dia paling rapat letak dekat pipi pun dia tak nampak. Duduk dalam dasar laut yang paling gelap, ditutupi dengan buih, dengan ombak yang gelap, yang berbuih-buih. Buih ni kita boleh nampak tak? Betapa banyak sangat buih. Rasulullah ada sebut dalam satu hadis Nabi, sekalipun dosa kamu ibarat seperti buih di lautan. Buih ni kita tak boleh nak kira betapa banyaknya. Betapa banyak dosa kita buat. Tapi bila kita bertemu Allah dengan penuh penyesalan, kita memohon keampunan kepada Allah dengan penuh keikhlasan, dengan penuh hati, jiwa raga kita ni, kita mohon sungguh-sungguh, Allah akan ampunkan dosa kita walaupun sebanyak buih di lautan. Jadi kita nak cerita tentang buih tu ibu, banyak, kita tak boleh nak kira. Bila ditutupi dengan laut tadi, ditutupi dengan ombak, ditutupi dengan buih, air laut makin jadi hitam. Ditutupi lagi dengan lapisan buih, dengan ombak yang kedua, lagi hitam. Lalu ditutupi lagi dengan awan mendung yang sangat gelap, lagi hitam. Atas, bawah, kiri, kanan, hidup dalam keadaan gelap gelita di dasar laut. Sedikit pun tak ada pancaran cahaya. Lalu ketiga ini kita menangis. Bukan sahaja menangis, bukan sahaja kita menyesal, bukan sahaja kita takut, bukan sahaja kita trauma. Semua perasaan itu kita ada, sehinggalah tak ada sedikit pun yang membantu kita ketika itu. Inilah gambaran bagaimana Allah menceritakan dahsyatnya Allah bagi balasan kepada orang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu ibu-ibu, Allah memandang walaupun sekecil-kecil usaha kita yang kita korbankan hanya semata-mata nak jaga akidah kita. Jadi tanggungjawab kita apa hari ni? Tanggungjawab kita datang pengajian agama. Tanggungjawab kita bersedekah. Tanggungjawab kita bergaul dengan orang soleh adalah untuk menjaga agama.
Kita berdoa untuk menjaga agama. Itulah antara tujuan hidup kita. Allah kata, iyyaka na'bud, semata-mata untuk sembah Allah. Nak sembah Allah tu untuk apa sebenarnya kita sembah Allah? Kita buat ibadat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah sebut dalam Al-Quran, tidaklah aku menciptakan manusia melainkan untuk sembah kepada Allah. Kita sembah Allah melalui ibadat tu untuk apa sebenarnya? Kita semayang, kita puasa, kita haji, kita buat umrah. Kita melakukan ibadat-ibadat yang lain untuk melakukan ibadah kepada Allah. Tujuannya untuk apa? Untuk menjaga keimanan, kepercayaan kita kepada Allah supaya kita tidak kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ibu, surah Al-Kafirun ni adalah surah yang sangat azim, surah yang sangat luar biasa. Kita niatkan, ya Allah, dengan aku amalkan surah Al-Kafirun setiap hari. Dalam solat tahajud pun boleh, dalam solat sunat sebelum subuh, kemudian kita semayang lagi subuh baca surah Al-Kafirun, kemudian solat duha pun kita baca surah Al-Kafirun. Masya Allah, itulah antara usaha kita supaya Allah jaga iman kita daripada kita kufur kepada Allah. Walaupun banyak ujian, bisikan-bisikan yang menghasut kita supaya kita kufur kepada Allah. Kemudian surah yang kedua, surah Al-Ikhlas. Al-Ikhlas ni maksudnya apa? Allah nak didik hati Nabi Muhammad dan juga hati kita umat dia. Supaya bila kita jadi orang Muslim, biarlah kita benar-benar ikhlas mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana ramainya orang yang bergelar Muslim diuji dengan munafik. Mulut sebut aku orang Islam, orang yang beriman. Tapi dalam hati kita penuh keraguan terhadap Allah. Bersangka buruk dengan Allah, tak percaya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi surah ini diturunkan kerana apa ibu-ibu? Sebelum surah ini diturunkan, ada beberapa orang kafir ketika itu mendakwa Allah ni ada anak, Allah ni ada isteri, Allah ni ada keluarga, Allah ni diperanakkan. Ada yang setanding kufur dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah turunkan kepada Nabi Muhammad, Qul wahai Muhammad, Qul huwallahu ahad, katakanlah wahai Muhammad, Allah itu satu sahaja. Ketika orang-orang kafir Quraisy mendakwa Allah ni ada banyak, sebab tu Tuhan mereka ada banyak. Dan kalau kita tengok dalam peristiwa Fathu Makkah, perkara pertama sekali yang Nabi buat selepas mendapat kemenangan, apa perkara Nabi buat pertama sekali? Nabi membasmi berhala-berhala. Nabi membasmi kekufuran. Itu yang pertama sekali. Nabi nak hazaf, Nabi nak padam semua sejarah-sejarah kekufuran yang ada di kota Makkah. Antaranya ibu-ibu, Nabi memusnahkan berhala-berhala yang ada di sekeliling Kaabah dan juga dalam Kaabah. Itu menunjukkan bahawa Tuhan mereka percaya ada banyak. Ada banyak. Kalau kita tengok Buddha, ada berapa Tuhan mereka? Banyak ibu-ibu, banyak Tuhan mereka. Jadi itu kepercayaan. Jadi Allah katakanlah wahai Muhammad, Allah itu yang esa, tunggal sahaja, tak ada Tuhan yang lain. Allahus Samad, Allah tempat pergantungan. Bila kamu sakit, minta dengan Allah, Allah sembuhkan. Bila kamu tak ada rezeki, tak ada duit nak makan, minta dengan Allah, Allah itu yang memberi rezeki. Bila kamu berdepan dengan manusia yang hatinya keras, banyak cabaran. Bila kita berjumpa dengan manusia yang hati kering ni, ibu, dia sebenarnya merumikkan kita, buat kita sedih dan sebab minta dengan Allah, sebab yang memiliki hatinya adalah Allah Ta'ala. Jadi maksudnya bila kita baca ayat ni, surah Al-Ikhlas ni, dia mendidik hati kita supaya kuatnya pergantungan kita kepada Allah dengan sebenar-benar ikhlas. Sebenar-benar ikhlas. Ibu-ibu, macam seorang anak, macam kita ada mak ayah kan? Daripada kecil kita akan bergantung dengan mak ayah kita. Tapi boleh jadi kita ni sampai satu tahap kita dah tak percaya pada mak ayah kita. Betul tak? Ada anak yang tak percaya pada mak ayah. Ada anak yang boikot mak ayah dia. Ada anak langsung tak cara dah mak ayah dia. Sebab apa? Bila senang dah tak bergantung pada mak ayah. Itu sifat manusia. Tapi dalam surah Al-Ikhlas ni mendidik kepada kita, dengan Allah, macam mana keadaan kita, tetap kita kena bergantung. Tetap kena bergantung. Walaupun kita dah kaya raya macam mana pun, walau semua benda yang kita nak semua dah dapat, tetap kita kena meletakkan pergantungan kita kepada Allah. Antaranya, kamu kaya macam mana pun, kamu kena semayang. Kamu ni kaya macam mana pun, kamu kena puasa. Kamu ni hebat macam mana, kena buat ibadah haji. Itulah kelebihan ibadah haji. Allah mengumpulkan seluruh manusia serata dunia, sama ada kaya, miskin, cantik ke, hodoh ke, orang yang dihina ke, orang pelbagai pangkat ada. Tapi bila mana dia hamba Allah, tetap kena patuh tentang kita kata perintah Allah Subhanahu Wa Taala melakukan ibadah haji.
ketika itu. Kalau orang kaya, orang miskin kena berduyun-duyun jumpa orang ramai, orang kaya pun tetap sama kena buat. Jadi kat situ nak mendidik pada kita ibu-ibu, bila kita baca surah ini, surah Al-Ikhlas ni, buatkan kita lebih ikhlas kebergantungan kita kepada Allah. Kita minta dengan Allah, kalau kita berdoa, ya Allah murahkan rezeki kepadaku, ya Allah. Minta sungguh-sungguh dalam hati kita, hanya Allah sahaja yang boleh tolong kita. Bagaimana cara Allah tolong kita ibu-ibu? Allah buka hati orang sekeliling kita untuk bantu kita. Allah datangkan dengan pelbagai cara. Jadi itu ikatan kita dengan Allah. Kemudian lam yalid, ketika mana ada yang mendakwa Allah itu ada anak diperanakkan, Allah kata Allah tidak diperanakkan. Allah tak ada anak. Walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang sekufu setanding hebat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita niatkan bila kita baca surah Al-Ikhlas ni, ya Allah, ikhlaskanlah hatiku, ya Allah, mengesakanmu, ya Allah. Apa maksud mengesakan? Apa sekalipun ujian yang datang kepada kita, kita tetap teguh dengan iman kita. Allah sahaja yang esa, Allah sahaja yang esa, Allah sahaja yang esa. Bila kita sakit, Allah sahaja yang boleh bantu aku. Bila kita miskin, Allah sahaja yang boleh bagi aku kaya. Bila aku rasa susah, Allah sahaja yang menyenangkan aku. Maksud Allah, Allah, Allah. Inilah dua kekuatan surah yang merupakan kekuatan, yang memberikan kekuatan akidah kepada kita. Surah Qul Huwallah dengan surah Qul Ya Ayyuhal Kafirun. Kemudian jumlah ini seluruhnya telah diriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dikatakan oleh Ummu Hani bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan solat duha dan memberi salam dari setiap 2 rakaat. Ini dia nak bagi tahu keadaan Nabi. Maksudnya Nabi sembahyang 2 rakaat, bagi salam, Nabi sembahyang lagi 2 rakaat, bagi salam, 2 rakaat, bagi salam. Okey, dan solat itu adalah baik seluruhnya. Maka siapa yang mahu ia boleh mengerjakan banyak, dan siapa mahu ia boleh mengerjakan sedikit, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, tiada solat sunat di antara terbitnya matahari dan waktu tergelincirnya kecuali solat duha. Maksudnya dalam tempoh waktu duha tu ibu-ibu, kita disunatkan untuk sembahyang duha, melainkan disunatkan untuk kita solat qada pun boleh. Solat qada solat qada tu sebenarnya lebih utama kita buat berbanding dengan solat sunat duha. Solat qada ni bila kita boleh buat? Bila-bila masa. Bila-bila masa, walaupun lepas subuh, walaupun lepas asar, solat qada. Kemudian kalau solat duha pada waktunya sahaja, tak boleh dibuat pada waktu lain. Okey, kemudian maka waktumu yang lebih dari itu ada 4 keadaan. Waktu yang mana dimaksudkan kat sini? Waktumu yang lebih daripada itu ada 4 keadaan. Okey, kita tengok waktu selain pada waktu duha tu ada 4 keadaan. Keadaan yang pertama, yang paling utama apabila engkau gunakan waktumu untuk menuntut ilmu agama. Mana kita ada masa selain daripada kita solat duha, masih ada lagi sakit pagi. Kita solat duha berapa rakaat je? Solat duha 2 rakaat, 3 minit contoh 3 minit. Kalau kita tambah lagi dengan 11 rakaat, bukan 11 rakaat, 8 rakaat. Kita kira dalam 20 minit lah kita berzikir apa. Masih ada lagi waktu lain. Kita nak buat apa waktu? Waktu ni ibarat pedang. Kalau kita tak manfaatkan dia, maka dia akan jadi rugi. Allah ingatkan kita dalam surah Wal-Asr. Sesungguhnya manusia itu di dalam kerugian. Wal asr innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian, kecuali 4 golongan sahaja yang dijamin oleh Allah. Dia ni orang yang tak rugi dalam hidup dia. Yang pertama, alladzina amanu, orang-orang yang beriman kepada Allah, yang mengesakan Allah. Wa amilus solihat, orang-orang yang melakukan amal soleh, amal ibadat kerana Allah Ta'ala. Kemudian watawasau bil haq, orang-orang yang berpesan dengan kebenaran. Setiap masa dia mengambil manfaat untuk dia sentiasa mengingatkan diri dia dan orang lain supaya kembali kepada Allah Ta'ala. Yang keempat, watawasau bis sabr, dan orang-orang yang berpesan dengan kesabaran. Apa maksud kesabaran kat sini? Setiap kali nak datang majlis ilmu, dia sabar. Setiap kali dia nak menahan maksiat, dia sabar. Setiap kali nak melakukan solat duha, dia sabar. Setiap kali dia nak semayang, setiap kali dia nak bersedekah, setiap kali apa sahaja ibadah yang dia nak buat, wa amilus solihat tadi, melakukan ibadah-ibadah yang soleh, dia sabar. Sabar nak menahan hawa nafsu, sabar. Nak menahan kemarahan, sabar. Jadi 4 golongan ni dia akan mendapat manusia yang tidak rugi, dicop sebagai orang tidak rugi di dunia ini, dia akan mendapat ganjaran di hari akhirat. Kemudian paling utama iaitu dia menuntut ilmu agama. Bukan ilmu yang tidak berguna, tetapi ilmu
Ilmu yang tidak berguna ni seperti ilmu sihir, ilmu nujum. Ilmu sihir ni setakat yang saya tahu ibu-ibu, dia tak cukup hanya dia belajar sekali. Betul tak? Macam ilmu silat, tak cukup sekali dia belajar. Lepas tu dia akan belajar lagi. Saya tahu ilmu silat ni sebab anak saya pernah saya hantar kepada ilmu belajar silat. Dia masuk peringkat yang pertama sebab anak saya yang sulung ni orang kata macam dia ni mungkin dia mudah dibuli. Tapi dia tak adalah lembek sangat. Jadi saya dengan ustaz ni cari apa yang sesuai untuk dia benteng diri dia. Sebab selalu dibuli, pergi sekolah tak nak pergi sekolah apa semua kan. Jadi saya masukkan dia silat, dia ada teknik macam mana nak belajar. Tapi bila dah habis level pertama, kena masuk level kedua, masuk level ketiga. Level pertama tu pun dalam tempoh yang lama. Ini nampak, saya nak cerita tentang sesuatu ilmu ni tak cukup hanya sekali kita belajar. Tapi dia kata bila nak masuk level yang seterusnya, ada pula temu janji apa, ada benda-benda yang dia kena baca lah. Saya kata dah mengarut, tak nak dah. Cukup sekadar untuk nak benteng diri cukup yang tu. Dan sebenarnya saya pernah berjumpa dengan seorang ustaz ni, dia kata apa dia? Ilmu silat ni sebenarnya, dia membuatkan kita ni ada rasa penyakit ujub, ego, hebat. Sebab tu kita nak belajar ilmu-ilmu benteng diri ni sebenarnya macam ilmu polis kan. Sebab kita rasa macam dia bagus, dia boleh selamatkan orang apa semua. Sebenarnya ilmu tu dia keperluan. Tapi sangat menguji hati manusia. Bila saya jumpa dengan ustaz tu, sebab masa tu saya istikharah juga, nak teruskan ke tak anak aku. Saya jumpa dengan ustaz tu kata, sebenarnya kalau boleh elakkanlah. Sebab dia menguji penyakit hati anak kita rasa bagus daripada orang lain. Yelah dia boleh buat benda yang tak elok apa semua kan. Saya kata hikmah aku jumpa dengan ustaz ni. Lepas pada tu memang saya buat keputusan, rupa-rupanya memang betul. Ilmu silat ni ada yang tak kena cara untuk guru bagi minum air. Dan pernah saya jumpa seorang abang ni, lepas dia minum air, dia sakit sampai sekarang susah nak sembuh. Ada dia minum air tawar dia, wallahualam lah, nak suruh jadi kuat kan. Lepas tu ada lagi lah susulan-susulan ilmu. Kalau dalam ilmu yang dia belajar ni sampai mensyirikkan Allah Ta'ala, itu yang paling kita takut lah. Mungkin tak semua tempat lah, tapi kita lah yang kena tengok dulu. Ilmu sihir tak cukup dengan sekali. Ibu-ibu ingat tak hari tu kecoh sekejap dekat mana, Perak kat mana, yang setiap malam tu ada orang ketuk pintu tu. Berapa rumah kena ketuk pintu? Saya tak ingat dah, tapi setiap malam ada ketuk pintu. Lepas tu hilang macam tu je kan. Lepas tu ada orang-orang ni pergi cek tengah malam, dia ikut sekali kan, dia ketuk pintu je, dia tak kacau orang. Saya tak ingat dah kat mana. Puncak Alam ada. Puncak Alam mungkin. Benda ni saya rasa itu virus kejap kan. Ibu-ibu, saya pernah tanya seorang ni, pakcik ni, dia merubah orang. Dia bukan guna ilmu yang tak betul lah. Kadang orang kampung jumpa dia macam meruqyahkan orang. Saya tanya dia, saya kata, pakcik macam mana? Dia kata sebenarnya orang ni, dia nak mengamalkan ilmu hitam saja untuk melengkapkan syarat dia. Kan. Syarat dia mesti dia kena ketuk pintu orang, mesti dia kena bunuh orang. Contoh, ni saya bagi contoh. Jadi benda tu ilmu yang tak bermanfaat. Jadi benda yang tak bermanfaat kita tak payah ambil. Antaranya ilmu nujum. Kemudian orang alim menggunakan waktunya. Siapa dia orang alim? Alim adalah orang yang menuntut ilmu. Plural dia siapa dia? Ulama. Ulama tu, ulama, alim, ulama. Alim asalnya adalah orang yang menuntut ilmu. Orang yang menuntut ilmu menggunakan waktunya untuk mengajar dan mengarang. Kita panggil orang alim. Orang alim, orang yang ada ilmu, dia akan manfaatkan waktunya, akan menulis dan mengarang. Sebab tu ibu-ibu, dalam kajian master saya sendiri, antara kualiti seorang ulama, kita nak tahu keberkesanan dia, ataupun kita nak tahu dia ni betul-betul ulama ataupun tidak, adalah dengan kita tengok banyak mana dia mengarang kitab. Sebab ilmu yang kita belajar dizahirkan melalui penulisan, itu menunjukkan dia benar-benar berilmu. Ramai orang bijaksana, tapi boleh tak dia menuntut ilmu? Boleh tak dia mengarang ilmu? Tak semua orang boleh. Bermakna ilmu yang dia ada tu belum betul-betul disiqahi. Siqah ni maksudnya apa? Belum tentu kuat. Belum tentu kuat. Ibu, kalau kita belajar dalam ulumul hadis, ilmu-ilmu untuk kita nak tahu hadis ni sahih, tak sahih dan sebagainya kan.
antara calon-calon yang sahih, hadis yang dibaca, yang dibawa, sanad perawi yang dibawa, antaranya Sahih Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, Abi Daud. Satu lagi, muttafaqun alaih, saya tak ingat dah apa seorang lagi. Macam mana kita nak tahu betul-betul yang dibawa ni adalah sahih hadis ni? Sebab dia ada ilmu yang kuat. Orangnya tak cacat, orangnya kuat ingatan, itu antaranya. Dan kenapa hadis yang lain kita kata perawi dia boleh jadi dia tak berapa nak sahih macam hadis yang tadi? Hadis tadi bukan ditolak, hadis tadi tak ditolak. Tetapi sebab apa dia tak berapa nak sahih berbanding dengan hadis? Sebab perawi dia ni kurang dipercayai. Nampak tak ni kalau kita belajar dalam ilmu ulumul Quran, ulumul hadis. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita nak cerita kat sini, ulama yang betul-betul kita boleh percayai, ataupun kita kata tapi tak semua ulama ni dia mengarang kitab, tapi kita nak tahu dia betul-betul berkualiti, keyakinan ilmu dia ada, dia mampu untuk menzahirkan pada penulisan dan tutur kata, itu adalah yang terbaik. Dan ini saya melihat di negara Syariah sendiri, ramai mana alim ulama ibu-ibu yang masuk dalam penjara boleh mengarang kitab. Dia manfaatkan betul-betul ilmu dia. Dia manfaatkan betul-betul waktu dia. Allah bagi kekuatan jiwa yang berganda. Alim ulama, ibu-ibu, kitab-kitab yang kita baca, contohnya Fiqh Manhaj, kitab apa lagi? Kitab Tanwirul Masalik, kitab rujukan ilmu fiqh. Antaranya kitab apa? Kita tengok Imam Al-Ghazali ni pun dia mengarang kitab, antaranya dekat Syariah. Al-Zawi, dekat satu tempat penjuru ni memang digelarkan sebagai tempat zawiyah, tempat Imam Al-Ghazali mengarang kitab. Ibu-ibu bayangkan, negara Syariah ni ramai dengan alim ulama dan kesikohannya adalah kitab-kitab yang menjadi rujukan kita hari ini. Banyak kalau kita sebut satu-satu ya. Itu antara kelebihannya. Dan kita tengok ibu-ibu bagaimana dia mampu untuk mengajar dan juga mengarang. Jika engkau orang awam, maka kehadiranmu di majlis pengajian dan ilmu lebih baik daripada membaca wirid-wirid dan mengerjakan solat sunat. Orang awam ni macam kita lah. Kita ni orang awam. Orang awam ni maksudnya kita ni orang yang nak belajar. Orang yang nak mendekati Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau diberi pilihan antara kita duduk kat rumah berwirid dengan menuntut ilmu, mana lebih utama? Menuntut ilmu. Sebab tu orang yang melakukan ibadah dalam keadaan dia alim, dalam keadaan dia ada ilmu, cara nak semayang dengan betul, cara nak puasa dengan betul, cara nak bersedekah, cara nak buat kebaikan, itu lebih diterima oleh Allah berbanding dengan orang banyak ibadat tapi tak ada ilmu. Atau ibu-ibu, ilmu tu ada satu amanah. Nak dapat ilmu takkan tiba-tiba kita dapat. Perlu kepada usaha. Macam hidayah. Hidayah, dia takkan dapat begitu saja. Sebagaimana kata guru saja, hidayah dia takkan datang berkolek. Melainkan kita kena usaha juga. Antara usaha kita minta hidayah dengan Allah adalah dalam solat setiap kali kita sebut ihdinas siratal mustaqim. Doa itulah sebenarnya antara usaha kita. Kalau kita sedap bena tidur kan, berbanding dengan orang yang ada usaha nak dimakbulkan doa, dia akan tinggalkan tidur dia berdoa pada Allah. Jadi antara usaha kita minta Allah bagi hidayah dalam setiap kali solat kita baca dalam surah Al-Fatihah. Okay, jadi dalam hadis Abi Dzar radhiyallahu anhu disebutkan bahawa menghadiri majlis zikir lebih utama daripada solat 1000 rakaat. Zikir ini maksud dia begini, apa sahaja ilmu yang mengingatkan kita kepada Allah. Zikir ni maksud peringatan. Macam hari ni ibu-ibu, kalau kita diberi pilihan duduk kat rumah, solat je sunat duha, sejam setengah kita baca Quran, diberi pilihan dengan datang majlis ilmu, mana lebih utama? Majlis ilmu. Sebab ilmu ni adalah cahaya. Cahaya dia menghidupkan hati kita, cahaya yang menerangi hidup kita, cahaya hidayah yang akan menunjukkan jalan supaya kita kembali kepada Allah dalam keadaan selamat. Ada orang diberi jalan tapi belum tentu selamat. Tapi ilmu ni adalah cahaya yang menyuluh hati kita untuk kita sampai kepada Allah dalam keadaan selamat. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, ada soalan ke takat ni? Ada soalan ya? InsyaAllah kita jumpa lagi akan datang. Apa-apa yang baik itu datang daripada Allah. Segala keburukan itu datang daripada saya sendiri. Kita baca doa sikit ya. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Allahumma ighfir lana dhunubana wal walidina warhamhuma kama rabbayana saghira.
اللهم عافنا في بدننا وعافنا في سمعنا وعافنا في بصرنا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين amin amin ya rabbal alamin. InsyaAllah kita jumpa lagi bulan depan. Kita tak guna kitab, kita guna, kita cerita tentang apa tu, perkahwinan kan, nikah kahwin dan perkah. Kita lebih kepada seminar lah insyaAllah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.